Okey Datuk, kita dengar hadis Muslim yang kata agama tu nasihat. Bila sahabat tanya untuk siapa, salah satunya untuk a'immah, pemimpin. Antara perkara yang mungkin kita belajar daripada sirah khalifah-khalifah sebelum ni, apabila soal pemimpin yang bermewah-mewahan di kala rakyat yang susah. Kalau kita tengok di dalam parlimen di British, setiap sen yang dibelanjakan oleh Queen itu dibahaskan dan diperdebatkan adakah sesuai dan sebagainya, hingga rakyat menghormati, dan ini sebenarnya roh Islam. Pandangan Datuk bagaimana? Ya, kadang-kala kita ni tiru daripada barat ni benda-benda yang kita tiru tak membangun kita sangat. Sama lah orang awam pun. Tiru pakaian barat, tiru style tattoo dia. Barat ada rambut blonde, dia pun blonde. Dia pun lahir bukan blonde kan. Tapi benda-benda yang ada, teknologi dia, kemajuan dia, sistem dia, punctuality dia, yang tu kita kadang-kadang tak tiru. Kita tiru yang tu. Sama itu orang bawahan. Kadang-kadang yang atas pun sama juga. Baju kita kalau majlis-majlis apa semua memang kod kita, number one dress kita, semua baju-baju semuanya follow barat. Tetapi kadang-kadang apa yang barat ada dibuat, sehingga barat kalau British tu nak masuk ke dalam ni, ke dalam parlimen kena ketuk tu. Dia ambil syarat masa zaman reform tu. So ini dan apa saja, saya masih ingat dulu saya pernah tulis ketika Queen Elizabeth masih ada. Bila dia minta nak beli boat atau yacht untuk dia kata dia tak ada. Parlimen bantah, rakyat bantah. Rakyat kata taxpayer money, kita tak boleh gunakan. Kalau dia nak beli, dia beli duit dia sendiri. Jadi kita kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kita harap yang sama berlaku dalam negara kita. Kita tak boleh ada kadang-kadang hal-hal yang menjadi percakapan, benda yang berbilion-bilion harga, berjuta-juta harganya. Projek-projek yang tak boleh dirunding lagi kerana itu adalah merupakan datang daripada atas namanya. Hal-hal yang seperti ini tak patut berlaku. Kalau kita nak kepada satu masyarakat yang stabil, yang bertamadun. Kadang-kadang duka cita kita saya sebutlah kan, orang Melayu ni kadang-kadang dia sentimen dengan kaum lain, marah dekat bangsa-bangsa lain. Kononnya bangsa-bangsa lain lebih kaya daripada dia. Itu pun nak kena tengok juga, adakah itu disebabkan kecuaian kita sendiri. Peluang untuk kita pun banyak, dan mungkin kita tak ambil, ataupun mungkin keadaan tertentu, ya tak apalah. Kadang-kadang bangsa-bangsa lain yang kita komplain tu, mereka mendapat semua ruang ni melalui golongan-golongan atasan ni juga. Yang mana bila datang melalui golongan atasan ni, menyebabkan orang terpaksa bagi pada mereka. Lalu kita heran, kekayaan-kekayaan diberikan secara tidak selaras, tidak seimbang. Dia datang melalui golongan yang sepatutnya dianggap sebagai pembela atau penaung kepada bangsanya sendiri, tapi dia tidak menjadi penaung kepada bangsanya sendiri. Kalau nak cakap soal itu, hal-hal itu bukan sedikit. Dia bukan satu hal yang tertutup, diketahui mereka yang terlibat dengan pentadbiran. Kerajaan juga sebahagiannya mengetahui, dan rakyat melihat hal itu. Dan ini mesti dibaiki. Jika tak dibaiki, mungkin satu dua yang ada generasi ini seronok meraihkan, tapi mereka akan menjadikan peluang kesinambungan sistem itu tidak akan ada pada anak cucu mereka. Itu kita sebut, kerana itu hal yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang Ustaz baca tentang hadis apabila wanita Makhzumiyah yang mencuri, kemudian mereka tengok dia ni keturunan bangsawan, nak cakap dengan siapa, nanti kalau sekiranya nak potong tak bolehlah, dia orang ni golongan-golongan noble family. Kemudian mereka pergi cakap minta supaya Usamah bin Zaid, kerana dia adalah merupakan orang yang dikasihi oleh Nabi. Usamah pun lah jadilah pemberi syafaat. Dia habaklah bahasanya janganlah potong tangan dia ni sebab dia ni golongan bangsawan. Apa Nabi kata?
innama halaka alladhina min qablikum innahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa aymullah law saraqat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Nabi kata binasanya orang sebelum kamu kerana apabila orang-orang yang keluarga bangsawan mencuri, mereka biarkan. Dan kalau orang lemah yang mencuri, mereka tegakkan undang-undang. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Itu bukan anak bangsawan, anak Nabi. Itu baru kata rule of law. Undang-undang yang terpakai untuk semua. Dan ini mungkin sebagai orang kata, oh, kalau ada hal nak buat ekstrim, weh, Mufti Perlis Paul cakap macam tu. Saya cakap hal nas agama. Untuk kebaikan survival our beloved country. Kita mau keseimbangan ini. Boleh keseimbangan ini. Orang politik tak boleh rakus sangat, istana pun tidak ada kuasa yang mutlak dengan sistem raja berperlembagaan. Tapi mesti mengikut hal itu. Ramai yang bagus. Tapi kita tahu juga ada perkara-perkara yang patut ditegur. Yang menjadi buah mulut rakyat. Kan? Yang sebahagian itu kalau dia cakap, orang yang boleh menang pun jadi kalah. Kerana rakyat tak setuju tapi dia tak tahu. Maksudnya rakyat bawah ni tak suka. Oleh kerana orang yang keliling, semua orang keliling pun masalah juga. Semua akan kata, bagus, semua orang suka. Dan kita jumpa dalam masyarakat ni, ini agama marah pada pengampu ni. Pengampu ni kadang-kadang amboi, dia punya ayat tu mengalahkan. Orang yang kena ampu pun tak terbayang dah dia ampu seperti itu. Kadang-kadang kita pun tahu juga ada kawan-kawan pandai susun ayat bab mengampu ni. Kan? Dia tak rasa malu ke dia mengampu macam tu. Dan orang yang kena ampu, dia pun akan tahu. Bahasanya itu ayat mengampu. Orang bagi mana sama ada pemimpin politik, orang berkuasa ataupun raja ataupun sultan yang matang, maka akan tahu orang yang bercakap jujur dengannya. Kalau kita bercakap jujur, dia tahu kita bercakap jujur yang terbit daripada kasih kita. Kerana kita ingin benda yang baik. Nabi kata, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Kalau dia dizalimi, Pak, tahu macam mana. Tapi kalau dia zalim macam mana? Tak nak tolong dia. Kena halang kezaliman dia. Kalau kita sayang, kita kena halang. Kerana dia mungkin hari ini, dia juah orang dah. Dia rasa dengan kuasa dia, dengan kedudukan dia, dengan kekayaan dia, dijuah. Tapi itu hanya memusnahkan diri dia dan diri sistem yang dia duduk itu pada masa hadapan. Dan kita kena bagi tahu. Bukan saya tak boleh orang tak boleh fikir Dr. Ruzaimi ke siapa ke yang duduk orang agama yang ada kedudukan. Aku bagi tahu tak samalah kontrak aku. Jangan fikir macam itu. Kontrak di dunia saja. Ini adalah tugasan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan munasahatul wulatul umur. Ad-dinu nasihah. Nasihat bukan suruh kita bukan suruh maki. Kita suruh bagi tahu. Tapi dalam masa yang sama, kita sebut kenyataan-kenyataan umum ini. Kita tak tuju pada personal supaya semua orang ambil nota. Prinsip masuk pada diri kita sendiri. Ini untuk kebaikan negara kita. Mungkin sebahagian orang dalam keadaan ini, dah siapa tahu. Saya cakap tadi dengan Ustaz Mat juga dengan Profesor Dr. Razami. Kita akan cakap tajuk ni. Walaupun kita tahu mungkinlah ada yang ekstremis ke, nak buat report ke apa, mereka boleh dengar pergi habis apa yang kita cakap. Kita cakap daripada kasih sayang, inginkan kebaikan negara ini dan kestabilan. Dan kita cakap kerana kita tak mau dengar ada manusia yang dizalimi. Dan kita tak mau mendengar pembahagian kekayaan negara ini dibahagikan dengan cara yang salah. Kerana menggunakan kedudukan ini. Manusia mungkin pada satu hari dia diam, tapi dia bercakap. Lama kelamaan dia akan bertindak.
Dan Nabi menyatakan itu punca kemusnahan. Jadi sebab itu maka kita mengharapkan supaya semua orang, negara kita ni telah berlaku reform yang dahsyat di dalam politik macam saya sebut tadi. Pilihan raya akan datang, saya percaya tak ada parti pun yang akan jadi macam dulu, dominan. Kerana orang dah tak mau dah macam tu. Tak ada orang mau. Dan tak ada lagi pentaksub politik ni pun kebanyakannya saya ingat dah semua pun dah reput dah kot. Lagu parti pun tak apa dah. Lagu parti pun tak apa dah. Dan semua pengampu-pengampu ni juga apabila berlaku hal-hal tertentu, bagi termasuk juga yang berada di pihak istana juga akan mengalami kesan ini jika tindakan ataupun tidak dibendung dengan cara yang betul. Sebab tu ini cakap sebagai rakyat, bukan soal saya mufti, untuk supaya sistem yang kita ada ini dapat berjalan dengan adil, saksama, memberikan faedah kepada rakyat. Kita dah duduk dalam negara yang baik. Imbangan ini telah memberi manfaat jika sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Jangan kita musnahkan.